Kita selalu dengar perkataan takwa kan? Dan selalunya kita kaitkan dengan takut. Tapi apa kata kalau makna sebenar dia jauh lebih hebat dan kita selama ni terlepas pandang? Jom kita siasat sama-sama. Cuba bayangkan sekejap, macam mana kalau satu konsep yang paling penting untuk kita hidup dengan baik dah hilang makna sebenarnya cuma sebab salah terjemahan? Ini persoalan besar yang kita akan cuba rungkai hari ini. Okey, jom kita mula dengan soalan ni. Betul ke takwa ni cuma pasal rasa takut? Ini pemahaman yang paling biasa kita dengar. Tapi mungkin ia juga yang paling mengelirukan. Selalunya, bila sebut je takwa, apa yang terlintas kat kepala? Takut kepada Tuhan kan? Terjemahan ni, dia letak fokus pada emosi, pada amalan-amalan ritual semata-mata. Jadi, kat satu belah, kita ada pandangan tradisional, ketakwaan, takut dan ritual. Tapi, apa pula kata Al-Quran sendiri? Nampak tak ruang kosong tu? Sengaja kita biarkan macam tu sebab ia timbulkan satu soalan yang sangat penting. Apa sebenarnya yang kita tak nampak ni? Okey, untuk cari jawapan, kita kena jadi macam detektif bahasa sikit. Kita kena gali balik sampai ke akar umbi perkataan ni untuk bongkar makna asal dia yang mungkin dah lama tersembunyi. Dan inilah hasilnya. Akar kata untuk takwa, waw, qaf, ya, sebenarnya makna teras dia ialah perlindungan, menjaga, jadi perisai. Perasan tak? Bukan takut, tapi perlindungan. Beza ni, memang besar. Ia ubah semua benda. Cuba tengok macam mana perkataan ni berkembang. Mula-mula, waqa, maksudnya melindungi. Lepas tu, wiqayah, perlindungan tu sendiri. Dan bila kita tambah je awalan ta, ia jadi takwa. Satu tindakan yang patah balik pada diri kita. Maksudnya, bukan setakat melindungi orang lain, tapi yang paling penting, melindungi diri sendiri. Okey, sekarang kita dah ada clue dari segi bahasa. Jom kita tengok pula macam mana teks Al-Quran sendiri guna konsep ni dalam konteks yang berbeza-beza. Adakah ia selari dengan idea pelindungan yang kita baru jumpa ni? Bukti pertama kita datang dari konteks ekonomi atau keuangan. Ayat ni, dia kaitkan takwa secara terus dengan arahan untuk tinggalkan riba, iaitu apa-apa jenis keuntungan yang menindas dan tak adil. Nampak tak? Jadi, takwa kat sini bukan sekadar perasaan dalam hati. Ia satu tindakan yang sangat praktikal, lindungi diri kita dan masyarakat daripada kerosakan sistematik yang datang dari amalan keuangan yang eksploitatif. Seterusnya, kita tengok pula konteks sosial. Ayat ni kata, orang yang paling mulia di sisi Tuhan bukanlah diukur dari bangsa atau pangkat, tapi dari tahap atqakum, iaitu siapa yang paling tinggi tahap takwanya. Ini betul-betul mengubah cara kita pandang nilai seseorang kan. Takwa di sini jadi satu tanggungjawab sosial. Orang yang paling hebat bukanlah yang paling alim nampak luaran, tapi orang yang paling proaktif dalam melindungi masyarakatnya daripada sebarang bahaya atau kemudaratan. Okey, dengan semua bukti dari bahasa dan teks ni, sekarang kita dah sedia untuk bina satu definisi baru untuk takwa. Satu definisi yang lebih tepat dan terus terang jauh lebih berkuasa. Dan inilah dia, kesedaran pelindung. Ini bukan takut yang pasif tau. Ini adalah satu keadaan minda yang aktif, yang strategik. Ia tentang kebolehan kita untuk pandang ke depan, kesan potensi bahaya dan bertindak sebelum benda tu jadi masalah. Jadi, nampak kan bezanya? Memang ketara. Kita beralih dari sekadar amalan luaran kepada satu kesedaran strategik dari dalam. Daripada cuma pasif, jangan buat itu, jangan buat ini, kepada proaktif mencegah kemudaratan. Ini satu anjakan paradigma yang sangat besar. Baiklah, cukuplah dengan teori. Sekarang, jom kita tengok macam mana definisi baru ni boleh kita guna dalam hidup seharian. Macam mana nak jadikan ia sesuatu yang betul-betul praktikal. Contoh paling senang dalam bab kesihatan. Kesedaran pelindung ni, dia bukan tunggu doktor sahkan ada kencing manis baru nak berhenti gula. Bukan. Ia adalah kesedaran yang buat kita pilih makan apple berbanding donat hari ni sebab kita nak lindungi kesihatan kita untuk masa depan. Dalam bisnes pula, ia adalah kesedaran yang kalau kita tindas pekerja semata-mata nak untung cepat, dalam jangka masa panjang ia akan rosakkan syarikat dari dalam. Jadi, dengan melindungi kebajikan pekerja, sebenarnya kita tengah lindungi bisnes kita sendiri.
Dan skop dia boleh jadi lagi besar sampai ke tahap global. Kesedaran pelindung untuk planet kita ni ialah bila kita betul-betul faham yang tindakan kita hari ini akan bagi kesan pada anak cucu kita. Jadi, kita pilih untuk amalkan kelestarian sebagai langkah perlindungan sekarang. Dan ini bahagian yang paling best. Kesedaran pelindung ni bukanlah sesuatu yang ada atau tak ada dalam diri kita. Ia satu kemahiran. Kemahiran yang boleh dilatih. Cuba bayangkan macam belajar memandu kereta secara defensif. Mula-mula mungkin rasa kekok sikit kan? Tapi bila dah selalu buat, ia jadi automatik. Jadi tabiat yang melindungi kita tanpa kita perlu fikir panjang. Jadi, kenapa semua ni penting? Kenapa pemahaman baru pasal takwa ni boleh dikatakan satu game changer? Jom kita simpulkan kenapa anjakan pemikiran ni sangat mustahak. Pemahaman baru ni menjadikan takwa sesuatu yang universal, praktikal dan bersepadu dalam hidup. Tapi yang paling penting, ia memperkasakan kita. Takwa bukan lagi satu senarai peraturan yang buat kita cemas atau takut. Sebaliknya, ia jadi satu alat, satu tool untuk menjadikan kita lebih bijak, lebih berdaya tahan. Pada penghujungnya, inilah bezanya. Adakah kita cuma nak bertindak balas pada apa saja yang hidup campakkan pada kita? Atau adakah kita nak menjangkakan apa yang bakal tiba secara sedar dan menjadi arkitek untuk masa depan kita sendiri? Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Cuba fikir sekejap. Dalam hidup anda sekarang, mungkin kat rumah, mungkin kat tempat kerja, apakah satu tindakan kecil berasaskan kesedaran pelindung yang boleh anda amalkan hari ini juga? Cuba ambil satu langkah tu. Sebab langkah kecil tu mungkin permulaan kepada perubahan yang besar.